Assalamualaikum, selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya. Saya tak tahu nak bermula dari mana nak buat video. Jadi kita bermula dari sini je lah dulu. Semoga korang suka dengan apa yang semoga korang suka dengan aktiviti saya di rumah ni. Kebanyakan dia tak sebagus mana, tapi kita cuba juga buat video yang terbaik. Kami ni suka tidur dekat depan TV. Tak tahulah apa kegunaan bilik tu. Hanya untuk solat dengan tempat simpan baju je lah, tempat simpan barang-barang je bilik semua tu. Lebih selesa depan TV ni. Tak apa kan, rumah sendiri. Kita kena macam biasa, kita kena sapu sikit-sikit. Tengoklah tu, debu dia. Tahu datang dari mana. Mungkin sebab kita duduk dekat dalam sawah padi ni, bercucuk tanam dia, bakar-bakar sikit-sikit, jadi debu dia berterbangan lah kan. Kena hari-hari sapu lah. Saya ingat saya nak tahun depan saya nak beli tikar lah, supaya debu dia tak ketara sangat lah, tak nampak. Tengok. Kadang-kadang tu kita malas nak sapu sehari kan. Jadi tak payahlah sapu. Tapi tak boleh. Dia punya debu tu nampak je. Putih-putih je atas lantai. Sebab tu susah sikit pakai silit ni. Pakai silit ni memang cantik lah rumah juga. Tapi itulah kena orang yang betul-betul rajin. Saya ni kurang rajin. Jadi insyaAllah tahun depan kita guna tikar lah. Slow-slow kita beli. Kita sapu keluar, angin tiup ke dalam. Sebab tu saya tutup pintu tu. Kita nak bagi makan ayam dulu. Ini ayam suami saya punya. Saya tak suka sebenarnya. Kita bagi makan dari atas ni lah, anak ayam bawah tu. Dia baca anak ayam. Yang besar kita bagi ni. Jangan lewat makan sama-sama. Ikut sama kau. Nah, air. Tuh. Nah, semua datang. Okay, dah siap bagi dorang makan. Ini air pipe. Saya ambil dari rumah mak saya, rumah mak mentua saya. Disebabkan kita orang dah kehabisan air tong, air hujan. Kita orang tak ada saluran air pipe lagi. Alhamdulillah semalam ada hujan sikit. Tapi tak kuat manalah, tak lebat mana, lebat-lebat tapi dia tak sampai beberapa jam, dia hanya beberapa minit dah habis. Hujan tu tak masuk sangatlah dalam tong kita.
Tapi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya untuk 2 hari ni kita ada air pipe lah, air hujan. Untuk mandi je, untuk basah baju tak boleh. Kena pergi rumah mak juga, kena cuci baju. Okay, macam inilah keadaan bila kita dah sapu tadi. Aktiviti saya tak banyak dekat rumah ni. Macam itu-itu je lah, macam dalam video tu. Semoga je korang tak boring. Sekarang ni kita nak jemur baju lah. Alhamdulillah kita dah siap jemur. Tengok cuaca guys, kurang elok. Korang doakan semoga hujan. Saya dah tak tahan nak angkat air dari rumah mak saya dengan mak mentua saya untuk cuci pinggan dengan mandi anak-anak. Dah dekat sebulan kita angkat air dari rumah mak mentua dengan mak saya. Mudah-mudahan hujan. Penat dah angkat. Doakan semoga hujan. Kita dah siap jemur semua. Alhamdulillah. Kita nak angkat kapet takut hujan. Tapi saya minta doa lah semoga hujan untuk memenuhkan air saya. Air tong. Ni. 3 tong ni dah kosong. Kita seorang je kat rumah ni, jadi kita tutup pintu lah. Biasa saya macam tu lah. Telur ni saya tak basuh dulu ya. Nanti saya nak guna, baru saya basuh. Okey, dah siap. Cuci pinggan. Cuci apa? Cuci gelas yang kita minum sarapan pagi tadi. Dengan simpan telur. Kita rehat sekejap. Alhamdulillah, settle dah semua kerja kita. Kita duduk dulu, buang peluh. Nanti kemudian kita sambung tinggal lagi. memasak je, tapi saya tak buat video masak sebab saya tak tahu nak masak apa. Doakan pagi ni, semoga hari ni hujan juga kawan-kawan. Disebabkan tong saya tu 3 tu dah kosong. Sekarang ni kita orang angkat air dari rumah mak saya dengan mak mentua saya untuk anak-anak mandi pagi, sekolah, tengah hari, dengan untuk kita cuci pinggan mangkuk lah. Semalam hujan dalam pukul 1.40 dia hujan, tapi lebat, tapi tak lama. Dalam seminit je hilang lepas tu hujan. Dalam pukul 4.30 tu dia hujan lagi, sangat-sangat lebat, tapi tak lama. Dalam seminit hilang. Tapi itulah, tong saya tu ada isi sikit lah. Untuk hari ni dengan besok insyaAllah masih air dia masih boleh digunakan. Tapi untuk lusa, untuk cuci baju tak boleh. Macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah saya ni belum ada saluran air pipe. Hari tu kita orang ada pergi Pekan Daro untuk tanya macam mana nak buat saluran air pipe ke rumah saya. Dan dia bagi tahu kalau rumah saya tu tak ada saluran yang besar. Mudah-mudahan dia lebat. Ini cakap kemungkinan besar boleh. Sebab dah tak ada loji untuk bahagian saya ni. Sebab rumah saya belakang sekolah. Dia cakap insyaAllah boleh. Tapi kena tunggu kontraktor bagi. Okey. Maaf panjang lebar.
Doakan semoga urusan saya dipermudahkan. Doakan juga hari ini hujan untuk memenuhkan tong saya. Terima kasih kerana menonton video saya dari mula sampai akhir. Andai ada silap kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya juga minta maaf sebab video saya masih belum ada kualiti dia untuk ditonton. Sebenarnya saya nak buat video lebih lagi, tapi disebabkan subscriber saya malu saya nak buat video. Ya Allah, subscriber saya masih sikit, dalam 270 orang je. Tapi Alhamdulillah, sebab tu aktiviti di rumah je lah. Saya tunjuk dulu untuk aktiviti luar dari rumah tu, saya masih tak kuat lagi untuk membuat vlog di luar kawasan rumah. Doakan semoga YouTube saya ni berkembang. Okey, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.